YouTuber dengan channel Linus Tech Tip telah mempunyai 16 juta subscriber datang ke Malaysia baru-baru ini dan hampir kena cekik darah di pusat beli belah IT yang terbesar di Malaysia. Dia masuk ke salah satu kedai nak beli port kabel, apa tu, micro HDMI ke HDMI. Tahu-tahu kabel tu dicas sebanyak $40 atau bersamaan RM176. Padahal harga pasarannya antara RM10 hingga ke RM30 je. Memang melampau. Nasib baik Linus ni ada ilmu pasal tech dan dia tahu harga. Kalau tidak memang kena. Bayangkan YouTuber teknologi terkenal tu pun nak disembelihnya. Kalau orang biasa yang tak berapa tahu pasal IT, memang kenalah. Oh ya, Linus akhirnya mendapat juga micro HDMI itu dengan harga yang berpatutan, iaitu hanya RM18. Untung kedai tu dapat promosi percuma melalui video Linus. Ni ada sedikit nasihat. Kalau nak beli barang-barang IT tu, jangan main redah je. Dapatkanlah nasihat pada orang-orang yang pakar dan buatlah perbandingan harga. Kalau harga tak logik, jangan beli. Tak kira lah terlalu murah ataupun terlalu mahal. Nak beli kabel HDMI, tak kira lah micro HDMI ke atau HDMI saja. Nah ini saya suggestkan satu kedai boleh beli dekat description ataupun di komen saya letakkan link. Saya pun pernah beli dan berbaloi. Antaranya dia pun agak cepat. Walaupun daripada China tak sampai seminggu dah sampai.